Aku rasakan macam the conflict dalam filem ni tak challenging enough. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja lepas menonton filem Bada yang diarahkan oleh M. Raihan Halim yang sebelum ini pernah mengarahkan filem La Luna. First benda yang paling aku suka tentang filem ni adalah ni kalau tak ada memang tak jadi filem ni. The title character himself Shahrizi Sam sebagai Badak. Ni dia berubah 180 darjah bila daripada badan sado dalam Polis Evo, even dalam La Luna pun dah jadi polis tu agak tough badan dia kan. Tapi dalam ni dia berubah menjadi seorang bapa yang mempunyai badan yang sangat deadbot. Daripada godbot jadi deadbot. So dia jadi dengan perut boncek dia. Dan apa yang bestnya bukan sebab Shahrizi Sam tu tau, tapi bukan tengok tu sebab kita tengok Shahrizi Sam ke apa ke. Kita tengok filem tu kita nak tengok watak Badak tu dan macam mana dia berekspresif melalui setiap babak-babak dekat dalam filem ni. So buat macam kalau ada babak yang komedi, korang kau tengok dia sedih ke apa ke, kau boleh nampak bila dia beremosi. Adalah tunjang utamalah dekat dalam filem ni. And then yang kedua yang aku suka dalam filem ni, technically filem ni dia macam musical. Sebab walaupun dia cerita tentang orang pekak, tapi dia nak relatekan dengan music juga dalam filem ni. Dan music yang dikatakan dalam filem ni adalah music hip hop, which is bertepatan sebab dia menggunakan kampung baru sebagai premis, sebagai latar belakang dekat dalam filem ini. So bila digunakan kampung baru dan watak anak kepada Shahrizi Sam ni mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang rapper, untuk siap ada dapat offer untuk buka open show Joe Flizzo lah apa semua. It's a very orang kata common concept lah tentang seorang anak mempunyai impian tapi tidak sebetul-betulnya direstui oleh bapa dia apa semua kan, sebab bapa dia tak boleh dengar apa yang dia main muzik apa semua. So akan terganggu sikit lah daripada situ, which is bagi aku satu konsep yang interesting. Walaupun sebenarnya ikutkan benda tu dah ceritakan, dah ada dah daripada filem Koda tahun 2021. Filem tu even menang Best Oscar. Bezanya dalam filem ni kita tengok hip hop and then Shahrizi Sam dia localize. Bagi aku agak nice. And thanks to Adrian Tay sebab hanya menjadi executive producer saja. Dia tak menulis dan dia tak mengarah. Sebab bila nampak Adrian Tay kita tahu dia photo state banyak filem-filem Hollywood untuk jadi filem lokal. Tapi dalam cerita ni mungkin dia nampak dia jadi EP kan. Dia jadi EP, so bila dia nampak macam cerita Koda ni boleh ni localize kan. Cerita Koda tu pun kalau tengok very down to earth, very grounded. Memang sangat dekat lah juga dengan rakyat Marhain untuk lokal, tapi dia bagi dekat M. Raihan Halim ni tulis dan juga direct. So M. Raihan Halim ni pula makanan dia lah dalam lalu naben kan untuk watak kampung apa semua kan. Ini perfect, ini ngam. Sebab ni dia dekat kampung baru dengan muzik dia. So even anak dia yang ini nak cakap slay pun tak ada masalah. Anak dia nak cerita something yang open pun tak ada masalah sebab dia budak bandar, budak urban. Tiba-tiba kau nak cerita benda-benda yang open macam urban macam tak ngam sikit. Then yang ketiga yang aku suka is the overall look, the visual of this film. Bagi aku ni penting sebab untuk sebuah filem drama ke, filem air mata, filem yang sedih melodramatik macam ni, kau memerlukan sebuah visual yang cantik yang memadai untuk kau nak tonton dekat pawagam di layar yang besar. Kalau tak, macam mana kau nak sampai feel rasa imersif tengok filem-filem drama sebegini. So visual shot tu penting. Dan bagi aku peletakan kamera, all the technical part tu semua memang cantik dalam filem ni. Sangat bersesuaian untuk nak tonton dekat wayang. Tapi cerita ni memang sangat bagus. Aku rasakan macam the conflict dalam filem ni tak challenging enough. Sebab kita tahu ada konflik pasal anak, pasal bapa. Dia ada konflik tu tapi dia diselesaikan dengan senang. Which is sebenarnya dia bertepatan lah dengan filem ni juga kan. Dia tak adalah nak tunjuk konflik sangat ke apa ke. Solution semua tu dah dekat situ. It's just that dia nak tunjukkan macam mana watak-watak ni semua nak menerima setiap apa yang terjadi dekat diri diorang dalam filem ni. So bagi aku pertengahan filem sampai nak ke hujung sikit tu dia ada sedikit macam rasa kurang sikit sebab dia tak challenging enough bagi aku. Rating per 10 aku untuk filem ni aku boleh bagi 8.5/10 bintang. Alright.